Bagi saya, skuad YPM ini bukan sahaja dilihat sebagai satu pasukan, tapi juga dilihat sebagai satu keluarga yang mendidik saya mengenai nilai kepimpinan, erti tolong-menolong, dan paling utama adalah kepentingan ilmu. Bangkit bersama ilmu, melangkah yakin menjulang mutu, cita menyala tekad bersatu, menjadi sangat best dan dapat memberikan banyak manfaat kepada kita. Bersama kita tempuhi cabaran, takkan ku gentar demi harapan. Kita juara yang penuh membara, kita juara, nyalakan inspirasi, YPM berdiri menuju puncak, kita juara. Dan jangan sekali kau mengalah sebelum kau mulakan langkah. Mari menempuh jalan ini, berdepan cekal utuh. Kita telah memberikan peruntukan sebanyak 1.8 juta ringgit untuk memastikan program ini berjaya. Kita mesti memperkasakan bilangan anggota skuad YPM sehingga melebihi 20,000 orang di seluruh negara dengan Johor sebagai peneraju jumlah yang terbanyak. Setuju? Kita juara, nyalakan inspirasi, YPM berdiri menuju puncak, kita juara. Rasa bangga dan gembira kerana ini merupakan satu pengalaman yang tak diduga. Saya juga dapat belajar pelbagai benda dan mengenali pelbagai orang. Idola inspirasi saya selepas saya menyertai kem ini adalah Dato' Onn Hafiz. Beliau mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang holistik yang merangkumi daripada segala aspek. Tidak hanya berfokus kepada pendidikan, tapi pelbagai lagi sektor yang diorang berfokuskan untuk kemajuan anak-anak bangsa di negeri Johor ini. Nyalakan inspirasi, YPM berdiri menuju puncak, kita juara yang penuh membara, kita juara, nyalakan inspirasi. Saya harap skuad YPM dapat membantu saya untuk menjadi seorang anak bangsa yang mempunyai nilai kepimpinan yang telus, berdisiplin dan juga bagus, dan pada masa yang sama membentuk saya untuk menjadi seorang model insan yang berbakti kepada negara.